Doakan saya. Leh, dan berlaku zalim. Kalau saya ada kes lampau, Seorang peguam mempersoalkan laporan media yang memetik sumber menyatakan Abang Belon mempunyai 13 rekod jenayah lampau. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, isu berkenaan rekod lampau tidak harus dibangkitkan pada peringkat ini. Kini ramai pula influencer yang mengupas isu berkenaan. Tidak ketinggalan juga beberapa influencer terkenal, yaitu Pokte yang turut memberikan ulasan padu terhadap isu tersebut. Doakan saya. Semua urusan dipermudahkanlah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Saya Mak Belon, berniaga jual belon dekat Jalan Tau. Sehari gaji dibayar RM30. Buka puasa petang tadi makan nasi dengan kuah je. Air tulang belakang nak patah. Setakat ni yang saya dapat baru tiket umrah. Tiket bercuti pergi Jepun tak dapat lagi. Habislah kau Abang Belon. Malang nasib kau sebab kau duduk dalam satu zaman yang mana semua perkara nak dipolitikkan. Sekarang habis kau terjebak dalam satu situasi yang mana engkau akan dipergunakan oleh banyak pihak dan engkau tak dapat melepaskan diri daripada banyak pihak. Faham tak? Walaupun isu asal dia ialah engkau berniaga, kemudiannya engkau melakukan kesalahan dalam perniagaan tu. Kemudian berlaku apa yang berlaku tak tahu asal dia, tetapi berlaku pergaduhan di antara penguatkuasa dengan kau. Dan rakyat marah kerana penguatkuasa bukan disebabkan oleh tindakan menguatkuasakan undang-undang. Sebab Abang Belon ni bersalah, tetapi kerana tidak ada SOP mukul-memukul tu. Dan cara pukulan yang agak kasar. Itu asal dia. Dan rakyat marah kenapa tak ikut SOP pelaksanaan penguatkuasaan. Itu saja. Bukan marah penguatkuasa untuk laksanakan undang-undang. Dan bila berlaku pengambilalihan isu ni kepada politik, maka beginilah jadi dia. Dan akhirnya kau dilondehkan dengan macam-macam isu, kata kau ada buat salah yang lepas-lepas, lampau dan sebagainya, dan tidak fokus menjurus kepada isu sebenar. Satu pihak cuba menunjulkan bahawa engkau terinyanya kerana pemerintah atau kerajaan sekarang tidak adil dan menekan Melayu. Satu lagi pihak mula mendedahkan keburukan kau, mengatakan memang engkau patut diambil tindakan sebegitu sebab engkau ni jahat. Tengok akhirnya apa berlaku pada kau, kan? Tapi ada, aku tak tahulah yang kau punya ayat tu kan, disuruh apa, cakap ataupun sebagainya. Tapi yelah, faham situasi kau tu, suasana kau tu, kau tak pandai bercakap kan, salah cakap kan kau kena pula. Maka ada mungkin ada skrip. Tapi ayat yang paling best sekarang ni ialah bila kau tak apa, tak ada nak cakap pun susah kan, jadi isu pula. Cuma adakah orang miskin sekarang ni akan jadi mangsa kepada keadaan? Ataupun orang tak berapa cerdik akan diperbodohkan semaksimum mungkin oleh orang-orang yang cerdik atas kepentingan-kepentingan peribadi dan sebagainya. So tak tahu nak cakap macam mana lah.
sekarang ni bulan puasa, sekarang ni hari raya, bulan Syawal. Kita baru lepas sebulan berpuasa. Masing-masing beringatlah. Dunia sekarang ucap-kacir, babe. Itu belum lagi ada isu-isu yang cuba. Panjang lah. Kat situ dulu lah, nanti kita sambung lagi lah. Tapi kesian kau Abang Belon kan. Kau duduk satu zaman yang kau terperangkap. Kita doakanlah yang terbaik untuk semua pihak. Kepada yang buat saya mendoakan semoga tidak berlaku kepada korang semua. Kenapa pula tu? Tak, ni nak buat video. Video apa? Nak bagi orang simpati ni. Simpati ni tisu kat mana? Kepada DBKL yang pukul saya dipukul. Adik bapak saya semua. Kenapa hari tu dah dapat umrah? Tak apalah, kita buat lagi. Mana tahu lepas ni orang bagi haji ke, orang bagi rumah ke. Kan untung. Aku bukan nak peli kau bro, tapi janganlah over sangat. Memanglah rakyat Malaysia ni dia jenis prihatin, dia jenis cepat simpati. Tapi janganlah tunggang mereka ni bro. Agak-agak lah. Kau punya menangis tu dah macam hilang 10 orang anak tau. Macam meninggal 10 orang anak dibuatnya. Setiap kali kamera hadap dekat engkau je kau nak menangis, kau nak minta simpati. Kau nak apa lagi bro? Sampai Setiausaha Politik Perdana Menteri pun turun jumpa engkau. Padahal engkau salah kot, berniaga tak ada lesen. Berapa orang lagi bagi bantuan, bagi sumbangan, dapat umrah lagi. Kau tak payahlah sampai nak play victim macam tu. Kau pun salah. Kau dah tahu kau salah. Kau berniaga tak ada lesen. Nak buat macam mana ni yang kau kena terima hakikat? Lagi satu pula, disebabkan kerajaan ni simpati dengan kau, sampai penguat kuasa ni dikenakan tindakan. Inilah orang panggil dah bagi betis nak puha. Sampai kau sanggup rela ditunggang oleh geng-geng politik untuk burukkan kerajaan. Bila dah jadi macam ni bro, rakyat dah tak simpati dah. Rakyat bukan simpati, rakyat tengok wayang korang ni macam mana. Takkan pada mereka yang doakan saya, keluarga saya, pada yang komen dan beri kata-kata hina, saya doakan perkara yang kena pada saya tidak akan dilalui oleh anda semua. Saya lihat video saya dipukul viral. Saya mohon maaf pada ibu, ayah dan kakak serta adik saya. Aku baru lepas habis tengok PC daripada Abang Belon yang kena bantai dengan DBKL baru-baru ni. Jujur aku cakap, sebelum ni aku memang cukup simpati dengan Abang Belon. Ya, Abang Belon ni pun buat salah sebab apa, berniaga tak ada lesen. DBKL pun ada juga sedikit salah sebab mengasari Abang Belon ni. Jadi aku simpati dengan Abang Belon. Tapi sekarang ni lama kelamaan aku tengok dah pelik. Serius cakap kau, memang pelik lah. Dan aku tengok kenyataan-kenyataan dia macam berbelit-belit. Serius. Dengan di belakang dia orang politik. Orang politik ni kau tahulah macam mana kalau dia tunggang orang. Lagi satu, Abang Belon, janganlah terlampau play victim sangat. Kau pun ada salah juga. Ni setiap kali kamera hadap dekat kau ya, kau nak buat muka simpati, muka sedih, menangis. Yang tu tak tahan tu. Sebelum ni doktor yang rawat Abang Belon ni kata Abang Belon ni tak ada kecederaan yang serius. Okey lah kan? Tak ada lah, patah pinggang pun tak ada. Cuma luka biasa saja. Tapi PC kali ni, doktor yang rawat dia sebelum ni tak ada lah. Tiba-tiba doktor swasta pula yang cakap, yang kata ni, kecederaan Abang Belon ni boleh sampai ke lumpuh. Siap datang pakai kursi roda tu tak tahan tu. Aduh, janganlah sampai macam tu. Nampak sangat. Elok-elok orang simpati, bila dah ditunggang dengan orang-orang politik ni, aduh, aku nak simpati pun rasa macam, bukan nak simpati lah, rasa macam nak tergelak pun ada.